Soalan yang pertama kita teka ini skrip daripada filem apa? Okey, soalan yang pertama, saya ni orang Pilah, orang Nogori. Nama IC saya Osman bin Panjang. Nama glamour Karisma. The woman was too stunned to speak. Tak tahu. Apa bodoh ni? Filem kau drama. Ni filem. Bismillah. Gerak khas. Yeah, betul. Saya ni orang Pilah, orang Negori. Nama IC saya Osman bin Panjang. Nama glamour Karisma. Nama aku Sofia, fashion designer to the star. Cerita apa? Gold and Ginchu. Bukan, pelakon dia penyanyi popular. Fazura lah. Bukan lelaki yang cakap ni. Aku biasa dengar ceramah je. Oasis. Kau tahulah. Siapa penyanyi tu, lelaki tu? Dia ada dalam cerita Hantu Kak Lima. Kita bakar. Bukan. Awi. Ya, tapi cerita apa? Bukan Awi. penyanyi siapa. Zombie kampung pisang. Bukan. Awi jadi fashion designer. Ya. Keluar apa? Sembilu. Bukan. Tak lah. Okay. Confident. Hantu Kak Limah balik rumah. Bukan. Clue dia. Dia suka kata, tapi yang last kali tu hati. So lagi dua depan tu apa? Sumpah tak tahu. Apa kata hati? Hey, berapa kali aku dah pesan kat hang, jangan panggil aku dengan nama tu. Nama aku Sophie. S-O-F-I-A. Sophie. Fashion designers to the stars. Next soalan ya. Sekarang ni ada 3 perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. 1. Rasuah. Ro'o. Ya, betul. Sekarang ni ada 3 perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Kan? 1, rasuah. Okey. 2, tak menepati masa. Pun gua okey. 3, cinggir. Aku adalah polis yang tangkap polis. Syarif. Syarif kan? Sarip Dul. Aku dari unit khas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis. Mu kena ingat becik, kita ni anak ayuh. Kahar kepala. Hak konser. Gua kena ingat, Becik. Kita ni anak ayah. Pemenang dia adalah Megat dia menang 2. Dia jawab 2 betul. Ya ke? Ya, betul. Guys, jom datang ke event Layan Bawah Bintang. Masuk percuma je tau. Siap ada konsert lagi daripada Projector Band, Fimidon dan Bunga. Slot terhad, jadi jangan lupa RSVP tau.